Assalamualaikum guys. Okey, untuk elemen yang kedua, pemilihan peralatan memancing adalah jenis target korang. Korang dah pilih tempat, korang pilih korang punya target pula. Bagi aku tak semua peralatan sesuai untuk semua jenis keadaan. Korang kena tengok korang punya tempat tadi tu macam mana. Adakah heavy cover atau korang tempat lapang. Lepas tu korang kena tengok target korang. Macam korang nak mancing ikan toman. Ikan toman biasanya dia akan berada di tempat yang heavy cover. Tempat dia senang bersembunyi. Ataupun sebarau. Sebarau tempat yang berarus kuat atau jeram. Ataupun peacock bass. Peacock bass biasa dia main dekat kawasan lapang. Dia main dekat kawasan heavy cover pun ada. Dia main dekat kawasan semak-semak pun ada. Macam toman tadi pun, tempat heavy cover dia main, kawasan lapang pun dia main. Kau kena tengok keadaan ikan tu. Ataupun kau nak mancing bottom patin, kau target. Macam mana keadaan tempat untuk nak memancing patin tu? Adakah kawasan tu lapang? Adakah kawasan tu ada reba ke kat dasar? Korang kena pilih tempat tu betul-betul dulu. Yang kedua adalah korang kena pilih target korang. Pilih satu target sebab tak semua peralatan memancing sesuai untuk semua jenis ikan, semua jenis keadaan. Okay guys, kita jumpa lagi untuk next video.